Squat senang gini. Squat sedia. Kanan lurus. Pandang depan. Bergerak ke kiri. Kiri pusing. Menghadap ke belakang. Kiri pusing. Menghadap ke hadapan. Belakang pusing. Bergerak ke kanan. Kanan pusing. Dari kiri cepat jalan. Hormat ke hadapan. Hormat. Bergerak ke belakang. Kanan pusing. Hentak kaki. Berhenti. Surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surah Al-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Saya akan menerangkan cara rawatan awal luka irisan di tapak tangan. Barang yang diperlukan: air bersih, kapas atau kain kasar, dan iodin. Alirkan air di tempat luka. Bersihkan menggunakan kapas. Letakkan iodin di kapas. Letakkan kapas di tempat luka. Cara membalut: lipatkan 1 inci ke dalam. Letakkan tangan pesakit di tengah-tengah kain andung. Lipatkan hujung kain andung ke pergelangan tangan. Silangkan kain andung. Lipatkan ke bawah. Berikan menggunakan ikatan buku sila. Kemaskan ikatan. Kemaskan balutan. Siap. Saya akan menunjukkan 2 jenis ikatan. Yang pertama, sipulan tindih kasih. Siap. Kegunaan sipulan tindih kasih digunakan sebagai tali pandu keselamatan atau menyelamat. Yang kedua, ikatan balak.
Siap. Kegunaan ikatan balak ini ialah ikatan sementara untuk menaikkan atau menurunkan beban seperti tongkol atau kayu.